Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semua yang mendengar dan menonton video ni. So hari ni sebenarnya saya merasa amat bertuah sekali sebab saya bersama dengan seorang yang memang saya pasti insya-Allah lah akan memberi impak yang besar kepada sesiapa yang menonton ni. Jadi saya mulakan saya bersama dengan Cik Hairul sebenarnya, cuma saya akan bagi masa untuk beliau memperkenalkan diri dan juga apa sebenarnya background ataupun latar belakang Cik Hairul sebelum ni. Okey, boleh. Assalamualaikum semua. Nama saya Hairul Nizam, berumur 45 tahun. Saya bertugas sebagai seorang pembantu takbir di Pejabat Pelancongan. Dah bertugas lebih kurang 25 tahun, buat kerja yang sama tiap-tiap tahun. Lama tu. 25 tahun dalam bidang yang sama. Dan Hairul orang Johor Orang Johor. Orang Johor. Okey, alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya dalam program anti radang ni, boleh tak Hairul ceritakan bila bermula dan apa sebenarnya yang mula-mula macam aha moment yang Hairul tiba-tiba rasa macam aku kena buat lah. Boleh cerita tak detik-detik mula-mula tu? Okey, saya bermula program ni pada tahun 2023, bulan 9. Jadi pada mulanya bulan 8 2023 saya disahkan kena slip disc. Jadi fahamlah bila kena slip disc ni pergerakan agak terbatas lah. Masa tu pun saya obes. Berapa tu? Obes tahap berapa tu? Tahap berapa tu boleh tahan lah. Berat saya masa tu 140 kilo. Okey. Jadi dengan berat badan yang berat dan kerja-kerja yang agak berat lah di luar, mungkin salah satu sebab lah saya kena slip disc tu. Jadi bila masuk hospital, doktor dasarkan slip disc apa semua kan. So saya tergerak hati lah masa tu nak ubah diri ni kan. Jadi masa tu tahun 2023 September tu, selain pada masalah berat badan, Hairul ada apa lagi komplikasi? Salah satunya slip disc komplikasi daripada berat badan tu. Apa lagi masalah kesihatan yang ada masa tu? Darah tinggi ke apa ke? Betul, banyak. Saya ada darah tinggi, kolesterol. Saya ada apa nama tu, sakit sendi, sakit lutut, sakit pinggang. Lepas tu saya ada gout juga masa tu pernah juga ada episod yang kaki bengkak, tak boleh nak datang kerja, adalah masa tu Saya tak boleh sampai satu tahap saya tak boleh pakai kasut. Tapi masa tu sebelum 2023 Hairul dah pernah buat apa-apa program tak? Untuk katakan untuk kurus ke, untuk cuba untuk sihat ke, ada pernah cuba tak? Ada. Saya pernah buat juga lah, tapi tak jadi lah pasal ambil ilmu tu cedok-cedok kan, daripada Facebook, daripada YouTube semua kan. Maknanya setakat ni tak ada yang berjaya. Tak ada berjaya. Dia kalau jadi pun dia yoyo je lah. Dia turun badan tu boleh, tapi dia turun sekejap nanti dia naik balik. Maknanya 100 dari 140 tu tak ada penurunan ke 100 kilo ke? Tak ada. Okey, bila dah start 9 September 2023 tu, seawal berapa lama start yang Hairul mula rasa ada perubahan tu? Boleh cerita? 2 bulan pertama tu, masa tu saya masih lagi dalam fasa pemulihan sakit slip disc tu lah. Baring pun dekat lantai je semua. Tapi lepas 2 bulan tu, berat badan saya kurang. Dan sakit-sakit yang dekat slip disc tu pun ada rasa kurang lah kan. Lepas tu bulan 12 2023 saya masuk balik hospital. Saya warded pasal saya kena gastrik. Dan masa tu jugalah doktor check saya punya result darah. Untuk kolesterol turun. Tu lepas 2 bulan dalam program tu lah kan. Kolesterol saya turun sangat. Dan doktor berhentikan
Ubat kolesterol. Ubat kolesterol berhenti, dan ubat darah tinggi daripada 20 mg amlodipine dengan phenolphil. Doktor kurangkan dos. Alhamdulillah. Tinggal 10. Jadi 2 bulan pertama tu ubat darah tinggi dah kurangkan dos, ubat kolesterol doktor off. Masa tu berat badan turun dah sikit tak? Turun. Daripada 140 tu? Turun 10 kilo. Jadi 130 kilo dalam masa 2 bulan. Alhamdulillah. Kalau masa dulu Hairul pernah tak ada pasal-pasal katakan tak boleh tidur, ada tak neuro? Maksud saya neuro tu anxiety, jadi rasa macam nak migraine, rasa emosi tak stabil. Ada tak masa dulu tu sebelum start? Ada, memang ada. Anxiety tu kat mana-mana, saya tengah makan pun boleh jadi. Dalam lift, saya pernah bawa kereta, tengah malam tiba-tiba saya jadi sesak nafas. Dan yang untuk tidur pula, selalunya saya akan bangun malam kadang-kadang sejam sekali untuk kencing. Jadi bila saya dalam program ni, Alhamdulillah, kalau saya bangun pun sekali. Alhamdulillah. Untuk anxiety, sebab sebenarnya saya tanya sikit spesifik anxiety. So Hairul bagi tahu dulu pernah ada anxiety apa semua. Dia anxiety tu dia cepat tak improve dengan kita tukar pemakanan dalam program anti radang ni. Katakanlah Hairul dah start dalam 2 bulan, bila BP dah improve apa semua tu, anxiety punya level kalau scale 10 dia dah kurang ke berapa tu? 5 ada tak? Dalam 6 gitu. Dalam 6. Sebab satu yang saya rasa kuat lah kan, bila saya join program ni, perut saya ni, dulu saya punya perut ni busung. Sebab saya gastrik ingat kan. Saya ingat masa kita pergi rumah tu, saya sebenarnya bila saya dengan Dr. Zul pergi tu, saya rasa ya Allah ya Tuhanku, biarlah Hairul ni dia tak nak buat ke dia macam mana pun, saya rasa macam saya nak juga tolong supaya buat betul-betul. Sebab tengok keadaan tu memang saya rasa macam kalau aku tak tolong aku berdosa ni. So dulu memang perut betul-betul ni perut saya kembung. Jadi saya bila saya nak tidur, saya tak boleh baring. Saya kena tidur duduk. Saya cari saya cari meja gini, saya duduk. Mungkin salah satu sebab lah bila faktor tu dah tidur duduk tu dah terlalu lama. Mungkin jadi sebab saya kena sleep bis jugalah kan. Jadi bila saya dah join ni 2 bulan, saya dah boleh tidur baring. Sebab saya sleep bis, saya kena baring dekat lantai tu dengan kaki ternaik atas. Lepas tu bila perut ni dia dah kurang sikit. Anxiety tu dia macam sikit-sikit dia hilang. Alhamdulillah. Kalau tak saya pernah, saya tengah makan ni tiba-tiba rasa macam tak ada nafas. Rasa macam kenapa ni aku nak mati ke apa benda. Sesak nafas tiba-tiba tu. Padahal tak ada apa-apa yang induce dekat luar tu, tak ada. Macam saya cerita tadi lah, saya tengah bawa kereta pun tiba-tiba saya sesak nafas. Dalam lift saya sesak nafas. Tanpa sebab. Yang tidur tu berapa lama? Yang tidur gitu tu, adakah daripada berat badan 100 kilo tu dah memang tak boleh nak tidur betul-betul terlentang gitu? Maknanya tidur duduk tu. Saya rasa dekat setahun saya tidur duduk gitu. Tidur duduk. Mulanya saya boleh tidur duduk sandar lah. Tapi lama-lama dia macam masih tak kurang kat perut tu yang saya tidur. Faham. Macam tu. Okey. Itulah banyak benda sebenarnya, cuma anda yang dengar kena sabar, sebab dia akan satu-satu ni kita akan tengok macam mana perubahan anti-inflammatory program atau perubahan anti radang dah bagi impact, dan satu macam a new Hairul yang kita tengok sekarang ni. Okey, lagi satu, kalau dalam program ni kalau dekat rumah kan Hairul rasa macam susah ke nak prepare, sebab kita ada beberapa preparation tertentu kan, pagi rutin apa, tengah hari rutin apa, nak makan apa, nak sedia apa, nak blend apa. Jadi dari segi persediaan tu Hairul rasa macam mana? Mula-mula, lepas tu macam mana you sesuaikan? Okay, mula-mula tu memang susah jugalah. First saya fikir mahal ni benda ni, nak kena beli tu beli ni kan. Pasal kita dah biasa fast food, junk food semua kan, apa yang ada kita sebat ni. Mula-mula memang saya kena preparekan tu ikut bajet bulan-bulan lah. Agak
agak struggle juga sebab kita tak biasa dengan pemakanan yang sebetulnya. Tapi bila fikir balik, sebenarnya dalam program ni pemakanan yang disediakan tu sebenarnya basic je. Basic yang sepatutnya kita makan. Jadi benda ni bila dah biasa, lama-lama murah je sebenarnya. Senang je. Pasal kita ni ialah mindset kita dah terbiasa dengan pemakanan yang mudah jumpa. Maknanya pemakanan shortcut kan sebelum ni. Padahal yang shortcut dia lagi mahal. Yang sebenarnya yang real food ni yang dalam program ni senang je kita boleh jumpa. Basic je. Cuma kena ada ilmu apa yang kita nak kena makan, apa yang kita kena elak. Maknanya selama ni tak ada ilmu lah, tak tahu macam mana nak prepare apa semua tu. Betul. Tapi saya ingatlah untuk anda semua bila anda start program ni sebenarnya akan ada seorang doktor ataupun coach lah yang akan bantu. Jadi Hairul masa tu memang direct bawah saya. So saya ingat lagi, bila saya dapat message apa semua dari Hairul tu, saya dah anticipate cara dia tanya apa semua, saya dah tahu ni tanda-tanda orang nak berjaya. Jadi bila tanya apa semua tu, saya rasa macam saya tunggu. Setiap hari saya tunggu. Okey, hari ni dia nak buat apa? Hari ni dia masak apa? Hari ni. Jadi bila saya tengok benda-benda tu, kadang-kadang saya komen apa semua dan saya nampak terus ada perubahan. Memang buat maknanya memang buat. Saya tengok. Dan salah satu tips ataupun kunci sebenarnya untuk kejayaan Hairul, dan you all boleh follow adalah orang yang sentiasa nak move forward ke depan. Ada orang yang bila saya tegur atas plating pemakanan dia tak cukup sayur ke aktiviti harian, dia akan terus retract. Dia akan terus macam banyak cerita lah Dr. Adibah ni tegur. Tapi saya tengok Hairul memang alhamdulillah seorang yang memang tak jemu. Dan setiap hari tanya alhamdulillah. So tu satu sifat yang saya rasa macam mana Hairul boleh overcome you punya ego tu. Sebab saya tahu kadang-kadang ada orang ni dia ego. Lagilah macam orang lelaki katakan. Kebanyakan peserta kami orang lelaki dia ego. Bila doktor perempuan yang nak ni dia ada sentimen tu. Tak semualah. Tapi pada masa tu adakah Hairul rasa macam aku ni dah tersepit ni. Whatever pun aku kena buat something. Ada tak rasa gitu? Ada. Lagipun betul lah tu yang macam doktor cakap tu, memang saya rasa kalau saya tak follow, saya nak ikut siapa. Lagi satu, saya ni memang dah diterapkan daripada kecil. Kalau ada orang yang nak guide saya, follow je. Senang kan? Alhamdulillah. Okey, dalam program ni apa pengalaman ataupun experience Hairul yang rasa paling best lah, yang you rasa macam ni macam satu yang Hairul paling suka dalam program ni? Apa? Dari segi pemakanan ke, dari segi kesan ke, dari segi apa the best impact lah yang rasa? Ada tak? Okey, mula-mula tu kan yang paling shock lah ikut program ni. Bila orang cakap program ni diet makan apa semua, first saya fikir ni siap ni, lapar ni. Maknanya mesti kalau diet mesti lapar lah. Lapar. Okey. Kali bila dah join benda tu, saya pernah teks doktor, saya cakap, doktor saya dah tak boleh nak makan dah. Sebab apa? Sebab kenyang sangat. Bukannya lapar, kenyang sangat. Dah tak boleh nak masuk. Sampai doktor cakap kena tambah tu, ikan kena tambah, tempe kena tambah. Tak boleh doktor, dah tak masuk dah. Sebab bukannya kita diet ni tak makan, tapi kita kena tahu apa kita nak makan. Bila dah tahu apa kita nak makan tu, alhamdulillah, insyaAllah dia akan cukup. Alhamdulillah. So dari segi makanan, maknanya segala mitos yang diet, kalau bila kita diet kita mesti lapar, tu adalah salah. Dan dah dibuktikanlah dalam program ni. Okey, kalau dari segi dalam grup lah, apa yang Hairul rasa macam dapat manfaat daripada grup? Sebelum ni kan buat seorang-seorang lah, diet-diet sebelum ni. Tapi kalau duduk dalam team, dalam grup, ada coach lain, ada peserta lain, ada doktor lain, apa benefit yang Hairul rasa boleh dapat tu dekat situ tu? Okey, selalunya dalam grup ni kawan-kawan yang akan share maklumat, share ilmu. Jadi daripada kita ni zero, tak tahu apa-apa kan, jadi ilmu tu terus sampai. Contohnya macam nombor satu dalam grup ni kan,
menu makan tu kan. Menu makan tu pelbagai. Kadang-kadang kita ni dah stuck sangat, tak tahu nak makan apa. Kawan share ilmu pasal menu makan, ada idea. Ada idea cakap, nampak macam ni kan, nampak macam menarik kan. Makan tu nombor satu. Nombor dua, pasal cerita-cerita pasal hormon, cerita-cerita pasal stres, tidur semua kan. Jadi benda tu sampai, pengetahuan tu sampai dekat ilmu saya tu. Ilmu tu sampai kat saya. Pasal mudanya saya tak tahu pun pasal hormon. Apa benda hormon ni kan. Maknanya tak faham pun yang badan kita ni sebenarnya boleh rosak disebabkan oleh hormon. Betul. Pasal hormon je. Jadi bila ilmu tu sampai, kita baca, rupanya macam ni. Jadi macam sekarang ni, apa yang jadi pada saya, bila ada masa badan kita ni down, jadi kita terus boleh pick up, ni hormon ni tak stabil. Dah tahu dah kat mana nak repair tu, skru mana yang tercabut tu. Hormon ni tak stabil, apa aku kena buat, apa aku kena makan. Contoh bila macam saya sekarang banyak buat workout kan, bila tiba-tiba badan saya cramp. Badan saya cramp ni pasal apa kan. Kalau dulu alamak cramp, tak tahu nak buat apa. Sekarang dah tahu makan apa. Alhamdulillah. Nak cover balik otot bila koyak ke atau penat kan, nak makan apa kan. Jadi benda tu sampai nak tidur, bila sebelum ni asal boleh tidur. Kadang-kadang satu hari tidur 4 jam, 5 jam. Tidur tak dapat deep sleep. Tidur, lagi kalau outstation tu memang takkan dapat kan. Tapi bila dalam program ni, ilmu untuk tidur tu sampai. Alhamdulillah. Rupanya dekat tidur tu pun dah macam-macam boleh kacau kita punya. Patutlah dulu buat macam-macam pun tak turun sebab tak betul cara tidur tu. Yang tu yang penting tu. Kalau dulu dengan sekarang ni, dulu pertengahan dalam 2-3 bulan tu daripada anxiety 10 markah tinggal 6 markah. Sekarang ni dah 3 tahun lah Ada lagi tak anxiety tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya macam mana nak cakap untuk tiba-tiba rasa tak tentu arah tu dah tak ada dah. Dah tak ada. Alhamdulillah. Saya dah boleh naik roller coaster. Masya Allah. Saya itu pencapaian bagus tu. Kalau orang anxiety dulu tak langsung boleh. tak boleh. Saya pernah tengok pun rasa macam dah nak mati tu. Saya pernah pergi naik apa nama tu yang pusing-pusing tu dengan anak lah kan. Naik merry-go-round tu. Baru naik sikit turun balik. So dia pusing balik, turun, reverse. Masa dulu tu. Sekarang ni baru je bulan tahun lepas. Saya main roller coaster. Selamba. Masya Allah. So daripada 10 tinggal almost zero lah sekarang ni kan. Alhamdulillah. Total berat badan pun daripada 140 sekarang latest ni 79. Honestly kan Hairul, saya tengok dekat pintu tadi, Allahu Akbar. Kan Ashraf berterpegun. Ya ke ni Cik Hairul ni? So memang obvious lah. Saya rasa macam Hairul yang dulu tu dah tak ada langsung dah. Ni totally Hairul yang baru lah. Alhamdulillah. So sendi pun dah tak ada kan, tak sakit. Gout pun dah tak datang. Ubat ada makan lagi tak? Tak ada. Alhamdulillah. Langsung dah? Langsung tak ada. Saya punya tekanan darah pun normal dah semua. Normal dah semua. So ubat kolesterol dah tak ada, ubat darah tinggi dah tak ada, ubat gout tak ada, painkiller sekali-sekala pun dah tak ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya nak makan Panadol pun, saya rasa dah berapa tahun saya tak makan. Tak makan Panadol Alhamdulillah. Masa dulu, masa yang awal-awal tak sihat dulu, cepat tak kena demam, selalu sesama, selalu sakit, MC apa semua, macam mana tu dulu compare tu sekarang ni? Dulu kerap lah. Saya selalu dekat telan ubat yang untuk otot tu, Actifast. Actifast dengan painkiller lah. Painkiller selalu sakit kan. Sekarang lepas je ni Alhamdulillah. Panadol pun saya jarang telan. Alhamdulillah, syukur. Okay, so last kali saya nak Hairul share dekat sini lah.
Apa sebenarnya harapan Hairul lah bila dah tengok pages muka surat yang lepas yang kita dah lalui hidup dulu 2023 dulu Hairul sampai sekarang ni 2026 dan ke hadapan, apa harapan Hairul sebenarnya? Saya harap kawan-kawan yang kat luar sana yang ada masalah, ada macam saya kan, cuba buat sesuatu. Ikutlah program yang dah ada depan mata ni. Sebab bagi saya benda ni, kalau kita dah sakit, dah terlantar, dah lambat dah. Jadi sebelum sakit, sebelum terlantar tu buat cepat-cepat. Sebab saya berani cakap macam tu pasal saya dah sakit. Dan saya juga ada kawan baik di sini juga dulu. Saya ajak untuk join. Berat badan kita orang pun lebih kurang je. Saya 140, dia 160. Penjudahnya tak sempat. Tahun lepas dia pergi, tak balik dah. Saya rasa macam ralat lah, pasal kawan baik saya. Ya. Tapi dah cuba nak tolong lah, maknanya dah ajak yang Hairul bagi tahu itu. Meninggal lah. Meninggal. Jadi saya nak ramai lagi orang kat luar sedar benda ni, buka mata, join aja. Ya. Tak rugi pun untuk diri sendiri. Pasal kita bukannya kita nak hidup lama, tapi sepanjang kita hidup tu kita nak sihat. Ya. Kualiti kehidupan tu banyak akan berubah. Alhamdulillah, syukur, nikmat Hidayah cakap macam mana? Ni kena interview Hidayah ni. Nanti saya nak jumpa Hidayah sekali. Kalau Hairul boleh share lah, mesti kan selalu cerita dengan wife apa semua kan. Kalau Hairul boleh share dekat sini, apa sebenarnya Hidayah pernah bagi tahu, apa yang dia rasa happy bila tengok Hairul gini? Okey, dulu saya, masa berat saya besar badan saya besar, banyak benda saya terbatas nak buat. Masa untuk keluarga tu pun tak ada lah. Jadi sekarang ni bila badan saya dah macam ni, dengan keluarga tu saya boleh buat apa je. Alhamdulillah. Nak ke sana ke sini dengan anak apa semua, senang lah. Kalau dulu anak-anak buat aktiviti apa semua kita tak boleh nak join. Sekarang alhamdulillah, anak saya ajak pergi, ayah jom lah kita pergi terjun gelungsur apa, jom pergi. Maknanya quality time dengan family tu dia jadi naik mendadak lah bila kita dah dapat badan yang sihat ni, alhamdulillah. Dan quality time dengan wife tu pun memang obviously lah, saya rasa insya-Allah. Yang tu memang kan. Itu PM tepi. So alhamdulillah, saya honestly bila saya dengan Dr. Zul dah lama berkawan dengan Hairul, kami tengok macam mana perubahan ni semua. Walaupun kita jauh, walaupun tak jumpa selalu, tapi bila saya selalu dengan Dr. Zul discuss apa semua, kami sebenarnya memang amat berbangga lah. Rasa syukur sangat rasa syukur, rasa macam ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan Allah bagi istiqamah untuk Hairul dan mudah-mudahan Allah bagi juga asbab daripada apa yang Hairul dah dapat ni boleh bantu lebih ramai lagi orang dekat luar sana lah untuk dapat manfaat insya-Allah. Okay, ada last word yang Hairul nak sampaikan pada semua dekat depan sana, last, ataupun ada pesanan ke? Pesanan saya pada semua, cuba buat sesuatu. Join lah program anti radang ni, sebab saya dah lalui. Alhamdulillah. Dan saya dalam fasa maintain saja. InsyaAllah benda ni saya akan kekalkan sampai bila-bila. Alhamdulillah. Ilmu tu kena ada. Kalau tak ada ilmu tu susah. Kita dah ada coach, kita dah ada doktor dalam program ni, follow je. Kena bagi masa. Kena bagi masa pada badan, pada diri sendiri. Pasal kita nak sakit ni pun bukannya hari ni makan besok sakit. Dia ambil masa yang panjang. Jadi nak sihat pun sama juga. Dia kena hari ni buat, tunggu. Saya 3 tahun baru dapat sekarang.
Dulu baju saya saiz 5XL. 5XL. Ni sekarang ni berapa ni? Sekarang saiz L. Saiz L. Pinggang saya dulu 48. Sekarang 32. Alhamdulillah. Seluar-seluar saya yang nama 38. tu 48. 48. Insya-Allah. 32 sekarang. Saya punya baju dan seluar anak-anak pun boleh share. Alhamdulillah. Yang sulung tu dah umur apa? 18. 18 lah. Besar dah. Yang kecil tu bongsu? Yang tu form 1, 13. Form 1 dah. Oh, kecil-kecil lagi dulu kita pergi. Okey, nak Hairul share sikit sebenarnya. Apa yang Hairul rasa mistake yang lepas yang Hairul nak pesan pada semua yang ada dekat depan ni yang jangan buat. Tadi kan kita duk cerita buat ni lah apa semua kan, jaga apa semua. Yang Hairul rasa macam aku dah buat mistake yang lepas ni, nak pesan lah supaya jangan repeat mistake yang Hairul dah pernah buat dulu sampai sakit, sampai naik badan yang melebihi berat yang sesuai. Apa yang lepas tu Hairul boleh pesan sini? Not to do my mistakes lah, previous mistake. Paling utama jangan buat benda apa-apa tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, kita akan frust. Kita buat tak jadi, kita frust dan kita bantai je. Bantai. Bila kita dah frust ni, kita akan buat je lah, makan apa semua tak jaga, lantak lah. Pasal kita dah pernah buat tak jadi, frust. Itu je punca dia. Belum tambah-tambah benda yang lain, nak stres ke apa semua tu. Tapi punca dia daripada ilmu tu lah. So ilmu tu, cari dulu ilmu tu. Ada ilmu, insyaAllah. Pasal ilmu tu dia bukan ada dekat Facebook, bukan ada dekat YouTube. Dia kena cari seseorang. Pasal kalau kita, masalah masing-masing tak sama. Saya punya masalah tak sama dengan doktor punya masalah, dengan orang-orang lain masalah. Masing-masing ada cara dia. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada tempat kita nak tuju, kita cari info dalam social media ni memang tak jadi, mesti tak jadi. Betul. Saya dah pernah buat dah. Dah lalu dah lalu dulu. So itulah pesanan yang saya rasa memang amat penting. Cuma sebelum berakhir, orang muda sekarang ni kalau Hairul perasan, dia berguru dengan AI. Saya ada ramai bila saya buat talk apa semua, ada ramai yang tanya saya, "Doktor, kami minta ChatGPT atau Gemini ke apa plan diet program untuk kami." So apa pendapat? Tak 100% betul dalam tu. Ada yang kita boleh ambil dan banyak juga yang tak sesuai dengan kita. Pasal dalam ChatGPT tu dia random dia. Kan? Macam saya cakap tadi lah, tak semestinya apa yang dia beritahu sesuai dengan badan kita. Masalah badan kita, kita kena cari orang yang betul-betul boleh bantu. Pasal semua yang ditulis dalam internet tu, ada yang langsung tak boleh pakai pun. Betul. Mungkin boleh cedok-cedok mana yang ilmu yang boleh kita ambil lah. Macam dia bagi information ke calories ke benda-benda yang tu, saya rasa bagus. Cuma benda-benda yang memang kita nak tanya secara spesifik tentang diri kita, yang tu yang memang tak dapat lah saya rasa daripada AI. Kena ada dalam circle ilmu kita tu. Memang bagus. Saya suka Gen Z ni ramai saya suka yang tanya soalan ni. Dia ada banyak cabang-cabang ilmu. Tapi bila saya nasihat dekat dia, saya kata kena ada seorang guru, a person yang memang dia boleh refer, rujuk. Okey, saya rasa itu saja. Alhamdulillah panjang pula ni, tapi saya rasa macam apa yang kita dengar pada hari ni banyak sangat. Saya pun belajar sesuatu dan saya pun rasa macam masya-Allah. Benda ni sebenarnya kalau Allah nak bagi rezeki tu, memang dia tak akan pernah salah alamat lah. Dan tahniah untuk Hairul sebab dah dapat balik nikmat sihat tu. Cuma ada beberapa benda yang memang Hairul betul-betul kena jaga dulu supaya dapat istiqamah ataupun dapat pergi dengan lebih jauh lagi ke hadapan. Sebab ada orang yang memang bila dia dah berjaya pada tahap ni, dia akan cepat lara. Dia akan cepat rasa macam, oh aku dah okey, boleh buat ni, boleh buat tu. Sedangkan ada beberapa benda lagi lah yang kita kena jaga. Tapi at least dah jauh beza lah dengan dulu. At least
Dan itulah yang saya rasa macam satu nikmat yang saya rasa macam anda semua yang dengar ni pun mesti usaha, macam Hairul cakap tadi, mesti usaha, mesti ubah hidup kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak ubah diri kita? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? So Alhamdulillah Hairul dah ambil dia punya keputusan dia 3 tahun lepas, dan kami doakan mudah-mudahan anda buat keputusan ASAP sesegera mungkin, supaya bila kita berakhir nanti, kehidupan kita berakhir dengan kematian yang husnul khatimah, insya-Allah, berada di rumah dengan anak cucu kita dalam keadaan kita sedar. Dan kalau bolehlah kita tak nak di katil ICU, dalam keadaan on ventilator dan sebagainya, insya-Allah. So itu saja, terima kasih banyak Hairul. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.